sekarang tengah viral lagu Sayang Oh Sayang tu, yang Nadira dengan Hil Husaini tu. Adakah akak rasa itu lagu terviral tahun ini atau? Saya suka lagu Mimi. Oh yang serumpun tu ke? Oh serumpun. Tarian dia menang tu kan. Itu yang best tu. Ini pilihan pertama orang cakap Mimi Fly. Selalunya orang pilih yang itulah kan, Nadira dengan Sayang-sayang tu. Okey, kalau akak sendiri, lagu legend pula, lagu yang didendangkan dalam kereta, kat rumah, yang takkan diluput dilaput zaman, seperti Siti Nurhaliza, M. Nasir, Sudirman. Itu memang nombor satu kan. Okey, itu betul. Okey, jadinya kalau ni pendapat peribadi korang, boleh tak lagu-lagu viral macam lagu Dolar, Raya, Alamak Raya semua ni mengalahkan lagu legend? Susah lah, susah. Sangat susah. Kenapa tu rasa-rasanya? Adakah kerana memori ke? Betul, dia memori lah. Sentimental value, betul kan? Tak semua orang nak sedih. Betul, nak happy. Campur-campur lah, kejap sedih, kejap gembira. Ya, betul. Kalau abang lagu viral tengah ke lagu baru tu, Nadira dengan Hil tu, Sayang-sayang tu? Tak dengar. Akak, abang sorry, maafkan saya memang macam ni kak. Akak abang, aku pun pening. Sebab channel aku pun nama Topeng Pening. Kalau akak dengan abang, lagu apa? Sudirman ke? Abang. Saya confirm lagu Dato' Ali Shukri. Ali Shukri yang viral tu. Okey, lagi kalau akak lagu apa? Siti Nurhaliza ke? M. Nasir ke? Sudirman ni? Piramli. Dendang Perantau ke? Dendang Perantau. Lagu yang tengah viral sekarang ni lagu Meriah Lain Macam oleh Hil Husaini dan Nadira. Lagu yang Sayang Oh Sayang tu kan. Akak pernah dengar ke? Pernah, tapi tak hafal lah. Dia tahu kan? Tahu Tapi selalunya orang kata dengar kat YouTube ke dekat TikTok? TikTok lah banyak. Memang semua TikTok. Kalau main budak TikTok sekarang si semua tengok TikTok, betul tak? Kalau lagu legend pula, Piramli ke, Dendang Perantau ke, Sudirman ke, apa pilihan hati yang memang tersentuh kalbu korang? Siti Nurhaliza, lagu apa? Air Mata Syawal ke? Yes. Menangis saya kalau dengar. Dia nostalgic. Nostalgic. Okey, ini pendapat peribadi korang Korang pilih lagu viral terbaru ni ke korang rasa lebih menyentuh hati dengan lagu lama? Lama lagi lah. Dia lagi nostalgic lah. Yes. Adakah kerana sentimental value? Yes, sentimental. Memori kan dari dulu, zaman-zaman dulu, betul. Okey, kalau lagu raya yang tengah viral Gen Z sekarang ni, lagu apa tu, Nadira dengan Hil Husaini? Itu yang kita mahu sporting kat dia. Okey, lagu tu memang tengah viral, tapi boleh kalahkan ke lagu evergreen macam Sudirman, M. Nasir semua ni? Ke awak rasa macam ada kelebihan masing-masing awak? Ada kelebihan masing-masing. Awak prefer yang mana kalau hari raya pertama? Yang lama-lama kot, dah rasa vibe dia. Dia punya vibe, dia punya memori kan. Anwar Zain, awak Saya memang sayang tadi dah awak nyanyi tu. Confirm lagu itu ya. Lagu lama adalah. Ada juga. Kalau korang rasa dah pendapat sendiri, adakah lagu-lagu baru ni hanya orang kata berlalu pergi, atau korang rasa mungkin boleh bertahan juga macam lagu lama? Awak dulu. Kenapa tu? Sebab macam 2-3 tahun lepas raya-raya Dolar tu. Defame alamak. Kalau awak abang ni malu-malu. Lagu raya tengah viral sekarang, lagu Nadira dan Hil Husaini, lagu Meriah Lain Macam. Yang tengah viral lagu Sayang-sayang tu kan. Okey, akak dengar ke dengan adik? dengar, tapi ada lagu lain yang lebih di orang kata menyentuh hati. Adakah lagu evergreen? Tak, bukan lagu macam tu. Lagu yang jadi trend untuk lagu apa? Dato' Ali Shukri. Serumpun. Serumpun, Mimi Fly. Sebab dia tarian-tarian dia memang menarik. Saya pun suka Mimi Fly punya lagu. Okey, kalau macam lagu lama macam Dato' Siti Nurhaliza, M. Nasir dan Azin, akak dengar juga tak? Dengar. Rasa lagu M. Nasir lagi ada feeling. Feeling dia waktu raya, betul tak? Sebab dia dari turun temurun. Okey, kiranya lagu raya yang selalu didendangkan sekarang yang tengah viral. Semestinya Dato' Siti Nurhaliza. Nombor satu itu betul. Kalau budak Gen Z pula mesti dengar lagu-lagu yang macam Dato' Alif Shukri tak ke lagu Nadira tu, Nadira dengan Hil Husaini, Sayang Oh Sayang. Lagu sangat. Tak dengar sangat lagu. Alhamdulillah agak dek. Tapi kalau lagu baru ni katanya tak tahan lama macam lagu-lagu legend, betul ke? Kurang kesyaduan betul. Tapi bagi saya kita meraihkan generasi mana-mana. Alhamdulillah. Sekarang ikut anak muda sekarang kan. Ada keistimewaan masing-masing. Betul. Kita nak happy-happy juga. Happy-happy juga, bukan sedih je, betul. Betul-betul. Lagu raya pula, lagu apa kegemaran adik yang tengah viral, lagu Nadira dan Hil Husaini, Meriah Lain Macam, Sayang Oh Sayang. Kalau awak minat ke?
Agaklah boleh lah. Selalu tahu lagu tu kat mana? YouTube ke TikTok ke? Lah. Memang dekat TikTok lah. Kalau lagu Legend, ramai cakap tak boleh dikalahkan lagu Legend. Lagu Sudirman, P. Ramlee, Siti Nurhaliza. Awak dengar ke? Taklah sangat. Oh, sebab awak Gen Z eh? Ya. Nampak Gen Z suka lagu-lagu macam Dola ke, betul tak? Defam ke? Ni adik-adik ke? Okey. Lagu yang tengah viral sekarang Nadira dengan Hel Husaini. Lagu Meriah Lain Macam. Minat ke kak? Okey lah, nice. Boleh lah, meriah-meriah. Abang pernah dengar abang? Saya tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Lagu dia lain macam sikit kak kan? Sayang, oh sayang tu kan? Abang nyanyi kat abang. Okey, yang evergreen juga nombor 1, betul tak? Kalau lagu M. Nasir, Siti Nurhaliza, akak suka yang mana? Dengan abang? Kalau kita mau kepada yang kalau I lah. Sudirman kau balik kampung. Balik kampung nombor 1. Abang? Saya ikut Mimi juga. Saya tak terkata. Mana nak cari kan? Selalu semua ada pendapat masing-masing. Special, akak ni special. Okey. Pendapat korang sendiri, adakah lagu viral yang baru ni hanya sekejap saja berlalu? Atau awak rasa boleh bertahan juga, boleh bergandingan juga dengan lagu lama? Tak semua kot sebab sometimes lirik dia tak sesuai dengan konsep yang selalu. Dia tak teringat-ingat Ya betul. Kalau balik kampung dah tahu nak balik kampung pasang. Ketupat renang makan ya. Dia direct je. Okey, terima kasih banyak-banyak abang Kak. Selamat Hari Raya. Okey, lagu viral Nadira dan Hel Husaini, Meriah Lain Macam, yang sayang, oh sayang. Korang dengar ke tak? Dengar sekali je. Kenapa? Sebab kita jenis klasik. Kita lagu lama. Ini yang saya tanya. Adakah lagu Legend itu tetap di pilihan hati anda? Lagu Legend tak nombor 1. Nah, apa lagu Legend ni? Adakah M. Nasir, Sudirman? Lagu Datuk Siti Nurhaliza. Yeah, Datuk Siti. Awak? Jangan Datuk K. Okey, Siti. Ada Sudirman, M. Nasir, Nazin, Awi. Awak yang mana? Saya ni. Ke awak Gen Z? Kita orang Gen Z. Gen Z. Gen Z. Tapi tetap minat yang klasik ini yang kita mahu. Dia ada sentimental value. Betul ke? Kenapa awak rasa awak suka Legend-Legend? Sebab kita dari dulu kita asyik dengar lagu tu je. Dengan mak ayah semua, saudara kan? Lagu baru tu macam Macam dia berlalu je. Dia angin lalu. Saya faham. Korang rasa lagu-lagu Gen Z yang viral ni boleh kalahkan ke lagu Evergreen? Atau awak rasa tetap dalam lagu Evergreen ni akan menjadi tetap pilihan nombor 1? Pasal aku Nothing can be evergreen kot. Nothing can be evergreen. Lagu raya yang paling wajib didengar yang evergreen, ramai yang jawab Balik Kampung Sudirman. Ada yang kata Siti Nurhaliza. Untuk akak dengan abang? Salam terakhir Sudirman. Sudirman. Kalau akak? Siti Nurhaliza kot. Siti Nurhaliza memang menang lah tahun lah. Kalau perempuan memang Siti Nurhaliza lah kan. Okay. Macam balik raya tu, lagu yang wajib didengar memang lagu Sudirman dan Siti Nurhaliza. Ni soalan terakhir saya. Boleh? Okey. Sekarang yang wajib saya dengar lagu Ali Shukri. Ali Shukri yang tengah viral. Paling viral 2025 ya. Okey. Kalau lagu yang awak pilih, awak rasakan lagu viral sekarang tahan lama ke berbanding dengan lagu-lagu Legend or Evergreen? Lagu Sudirman. Dia mengikut zaman. Jadi dalam zaman. relevan lah. Relevan Kalau akak pula, akak rasa boleh kalahkan ke ada keistimewaan masing-masing? Ada keistimewaan masing-masing. Tapi yang selalu akak dengar yang mana? Yang Legend ke yang baru? Gen Z. Yang baru lah. Oh, yang baru lah. Meriah sikit, tak ada nangis-nangis Terima kasih banyak adik-adik. Korang memang rasanya lagu zaman sekarang ni akan tahan lama ke? Macam lagu Alamak Raya Lagi kan? Defam, Dola. Tak tahan ke tak, tapi fun lah. Meriah lah, tak adalah sedih-sedih, menari-nari. Nostalgic sikit. Dengar tak lagu Nadira dan Hel Husaini yang terbaru tu? Siapa-siapa? Adik kenapa suka lagu tu? Adakah kerana dia keci-keci? Segan-segan. Yalah yang sayang. Lain macam. Oh, sebab memang dia viral ke sebab apa awak suka? Ke sebab memang sedap lagu tu? Keci. Memang keci, segan-segan. Kalau selalunya lagu raya yang viral sekarang ni lagu Nadira dengan lagu Nadira dengan Hel Husaini, betul tak? Lagu Meriah Lain Macam tu. Ya, betul. Saya tahu, saya tak tahu. Lagu tu tahu ke macam nyanyinya abang? Yang viral tu. Tapi tak tahu lirik. Kalau lagu Legend pula kak, lagu apa? Sudirman ke? Siti Nurhaliza ke? Saloma. Oh, P. Ramlee. Dia nak perantau ke? Ya, dia daripada. Itu betul dek kan? Comel adik ni. Macam lagu raya yang baru tengah in ni, korang kan Gen Z, mesti tahu lagu apa Nadira dengan Hel Husaini. Apa lagu Meriah Lain Macam yang sayang-sayang oh sayang tu. Tahu tak lagu baru? Tak ada. Awak tahu tak? Tahu lagu Hel Husaini? Tahu, tapi tak pandai nyanyi. Tak pandai nyanyi tak apa. Tapi lagu Legend yang menang katanya. Lagu apa? Siti Nurhaliza ke? P. Ramlee ke? Rasa dia nak perantau. Dia nak perantau. Sedih lagu tu. Menusuk kalbu. Sebab adakah kerana memorinya lagu lama? Lagu latest ni yang tu apa? Miss Fly tu.
Oh, serumpun Oh, serumpun tu memang terbaik juga sebab dia menari kan. Okey. Kalau macam balik kampung tu memang lagu utamanya evergreen lah kan. Okey. Akak dengan abah sendiri, pendapat sendiri, adakah lagu baru ni akan berlalu pergi je atau rasanya boleh ada keistimewaan ni jugalah? Dia ada keistimewaan lah, tapi saya rasa dia akan berlalu pergi juga. Lalu pergilah, tapi meriahkan jugalah kan. Happy-happy lah juga. Boleh lah. Okey, macam lagu raya, ramai yang cakap lagu Nadira dengan Hel Husaini tengah in. Lagu apa? Meriah lain macam. Dan juga lagu Datuk Ali Shukri dengan Iman Troy lah. Dengar ke? Tak, saya tak dengar langsung. Kenapa tu? Adakah kerana tak lekat di hati lagi lah? Tak lekat lagi lah. Awak dengar ke lagu viral? Tak, prefer lagu lama. Lagu lama evergreen. Okey, kalau lagu evergreen lagu siapa tu? M. Nasir ke Sudirman ke P. Ramlee? Siti Nurhaliza tetap menang. Okey, awak Sama Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Aiman Syawal ada lagi apa lagi? Ada Denang Perantau tu P. Ramlee okey. Suci Lebaran. Betul. Raya Puncun. Raya Puncun tu siapa nyanyi tu Iman Troy Elizabeth Tan. Okey. Lagu-lagu zaman sekarang kan. Okey. Semua dah lari dah. Okey. Kalau macam lagu raya yang tengah viral sekarang ni, macam kita tahu lagu Nadira dan Hel Husaini tu, yang sayang-sayang tu. Iman Troy kan raya-raya. Oh, Iman Troy raya-raya dengan Datuk Ali Shukri ke? Best ke lagunya? Sedap ke suara? Dia macam catchy lah. Oh, catchy, seronok dan meriah lah raya tu. Je minat. Gen Z. Lagu-lagu Sudirman. Itu yang saya nak tanya. Denang Perantau, P. Ramlee kan. Kalau yang lagu lama baru ada keistimewaan masing-masing macam mana kau rasa? Mestilah lain. Lain lah. Akak lagu lama. Akak pilih yang legend. Adik-adik Pilih yang legend juga. legend. Currently macam Lagi meriah. trendy. Yang trendy. Akak setiap tahun nak balik raya ke apa, lagu apa pilihan hati akak dan keluarga? Lagu evergreen lah, legend. Lagu balik kampung lah. Oh, balik kampung Sudirman. Okey. Bagaimana pula dengan lagu yang sekarang tengah viral tu, Nadira dengan Hel Husaini? Ada dengar tak? Adakah akak dengar juga lagu macam tu? Okey, layan jugalah. Layan jugalah. Tapi bagi pandangan akak sendiri, tahun 2025 lagu raya paling viral apa lagu tu kak? Sekarang ni apa Ada Datuk Ali Shukri lah, Iman Troy lah. Apa termasuk Nadira dan Hel Husaini lah. Ya, lagu tu lah paling best. Lagu itu Meriah Lain Macam namanya. Okey, kalau macam lagu raya tengah viral sekarang, lagu Nadira dan Hel Husaini, Meriah Lain Macam, yang lagu Sayang Oh Sayang tu. Ada dengar tak? Akak memang suka lagu tu ke? Sebab dia catchy. Memang suka gila best. Oh, memang suka gila best. Itu yang kita nak kan. Maksudnya awak menghargai lagu baru dan juga lagu lama. Okey, lagu legend yang evergreen ramai kata M. Nasir, Sudirman, Siti Nurhaliza. Awak sendiri macam mana? Saya suka Siti Nurhaliza punya lagu raya. Air Mata Syawal, semua tu kan. Waktu kita dengar lagu legend sedih sikit. Betul. Tapi kalau macam pendapat sendiri akak, lagu baru ni boleh bertahan lama tak macam mana lagu-lagu legend evergreen? Bagi saya lagi suka lama tu dia macam deep sikit tau. Memori. Sedih sikit. Sedih. Dia menyentuh kalbu. Betul. Macam mungkin by trend kan sekarang. Dia lebih kepada meriah lah. Meriah lagu baru ni macam happy-happy je lah, menari-menari. Okey. Lagu raya yang viral tahun 2025, macam kita tahu lagu Nadira dan Hel Husaini. Lagu apa Meriah Lain Macam. Sayang Oh Sayang. Pernah dengar tak lagu tu? Tengah viral lagu tu. Okey, kalau lagu legend pula, apa pilihan hati abang? Adakah lagu Sudirman? Adakah lagu Siti Nurhaliza, M. Nasir? Dan Vin? Saya rasa Nasir. Siapa? Siti Nurhaliza dengan Nasir. Siti Nurhaliza tetap pilihan hati. Okey, kalau pendapat awak sendiri, pendapat peribadi, adakah lagu viral macam lagu Dola Raya tu dengan Defam tu, Alamat Raya, boleh kalahkan ke lagu legend? Dia punya, atau rasanya ada kebaikan masing-masing? Saya rasa obviously the classics one always menang lah. Evergreen one. Tapi we gotta respect the effort orang artis-artis baru. Yang baru-baru ada dia punya kelebihan jugalah. Okey, tengah viral sekarang Nadira dan Hel Husaini. Okey. Sekarang ni, adakah itu pilihan hati akak juga mendengarnya? Sebab dia viral kan? Boleh-boleh lah. Okey. Ada yang cakap lagu legend tetap menang. Contohnya lagu evergreen Datuk Siti Nurhaliza. Pilihan akak, lagu legend apa yang selalu didendangkan di hari raya? Lagu balik kampung lah. Sudirman juga. Okey, pendapat peribadi, boleh kalahkan ke lagu Dola, lagu raya-raya budak-budak Gen Z ni nak kalahkan lagu legend? Boleh ke susah sikit? Susah. Kenapa tu? Adakah memori sentimental? Sebab lala kita balik kampung je, pasal lagu balik kampung juga. Lagu tu kena ada, orang kata relate dengan kita. Ada vibe, seronok nak balik. Betul-betul. Lagu raya evergreen atau legend yang memang akak akan dengar lagu sama akhir raya ke? Anwar Zain yang
Abang dengan Elina. Lagu lama tu kan. Apa macam dia punya lirik apa depan dia? Tak ingat. Tak ingat dah. Tapi lagu Anwar Zain lah kan. Okay. Tapi tahun ni didendangkan banyaknya lagu yang baru-baru ya. Macam Nadira Dahil Husaini. I memang suka lagu lama. Memang suka lagu lama. Memang nombor 1 legend. Okay. Lagu viral raya Nadira Dahil Husaini tengah viral sekarang ni. Lagu Sayang-Sayang tu kan. Adik dengar tak lagu tu? Memang. Okay. Minat tak lagu Husaini dan Nadira selalunya? Yang lagu raya. Lagu raya. Memang minat. Tapi ramai yang cakap diorang masih pilih lagu legend juga. Lagu viral macam Balik Kampung, lagu Siti Nurhaliza. Yelah sebab dia klasik kan. Tak ditelan zaman betul. Kalau akak sendiri dengar lagu apa kalau lagu legend? Lagu Apa tu? Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza memang lagu dia memang famous untuk lagu raya. Okey, kalau pendapat sendiri, awak sendiri, adakah lagu-lagu baru macam Alamak Raya di Fam, Raya-Raya Dolak boleh mengatasi tak lagu legend kita? Lagu Sudirman semua masih tak boleh tak boleh mengalahkan. Lagu raya pula ramai yang cakap lagu raya evergreen atau legend ni memang nombor 1, memang akan didendangkan setiap tahun. Bagaimana pendapat korang? Lagu apa yang paling favourite? Lagu Siti Nurhaliza ke Anwar Zain ke M Nasir ke? Tak dengar je. Tak tahu apa tajuk ni. Yang macam selalu terdengar-dengar kat telinga tu lagu apa? Dengan lagu Anwar Zain dengan Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Tahun ni katanya Nadira Dahil Husaini telah viral ya. Memang itu lagu yang boleh melawan ke lagu-lagu legend? Awak punya pendapat sendiri? Rasanya lagu legend mostly memang akan orang dengar lah masa hari raya. Memang tetap menjadi pilihan nombor 1. Kalau macam lagu raya yang viral sekarang, lagu Nadira Dahil Husaini, Meriah Lain Macam, yang lagu tu kan, akak dengar tak? Dengar je. Dengar. Tapi untuk akak sendiri pilih lagu itu lebih boleh kalahkan lagu legend tak? Tak boleh. Kenapa tu? Sebab lagu legend tu ada memori. Kenang memori lah. Memori yang ada orang pasti semangat nak dengar raya, betul tak? Kalau lagu-lagu macam yang paling viral tahun ni memang menang kat Nadira ke? Yes, memang menang kat Nadira. Kalau lagu legend pula akak pilih lagu apa? Sudirman ke? Siti Nurhaliza ke? Sani Sahuri. Macam mana? Sani Sahuri. Tajuk apa tu? Yang apa? Salah Aidil Fitri. Oh, lagu yang lama tu. Kalau lagu viral sekarang tengah viral lagu Nadira Dahil Husaini kan, Meriah Lain Macam tu. Tapi kalau adik sendiri dengar tak lagu tu? Lagu terbaru Nadira Dahil Husaini, Meriah Lain Macam, yang Sayang Oh Sayang tu kan, lagu yang tengah viral sekarang ni. Awak dengar ke? Belum dengar. Belum lagi. Memang tengah viral. Awak akan cari lagu tu, memang tengah meriah. Okey, kalau lagu legend pula, lagu apa yang wajib? Lagu M Nasir ke? Siti Nurhaliza ke? Saya suka lagu M Nasir. Lagu yang Dina Perantau tu Piramli kan? M Nasir lagu apa? Selamat Hari Raya kan? Selamat Hari Raya. Banyak lagunya, betul-betul. Lagu viral yang baru-baru macam Dolar Raya-Raya, Alamak Raya Lagi di Fam, boleh ke kalahkan lagu-lagu legend lama? Tak boleh lah. Tapi minat dua-dua tu ada lah. Ada. Kenapa rasanya tak boleh kalahkan? Adakah faktor memori ke? Sebab banyak kenangan lah lagu lama kan. Dengan generasi terdahulu kan. Betul-betul. Abang akak pernah dengar tak lagu Nadira Dahil Husaini? Meriah Lain Macam, lagu Sayang Oh Sayang tu. Ada kan? Itu yang viral. Tapi kalau pilihan akak sendiri dengan abang, lagu paling legend lagu apa? Tak kisah lagu apa pun. Legend lagu Piramli lah. Oh, Piramli.